Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, hos anda Aisyah dalam podcast Nasi Lemak Studio Extra Star Coffee dalam segmen Nas Sembang. Jadi hari ni kalau nampak kita pakai baju serba hijau. Serba hijau ni orang tahu macam dia kita kaitkan dengan daun-daun lah, macam pandan ke cendol. Cendol? Kita membawakan anda founder Pandan Cendol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat petang. Selamat malam. Selamat. Jadi kita orang kata kita dah jumpa founder dia, tapi apa kata kita macam nak korek-korek sikit lah tentang founder Pandan Cendol ni. Jadi kita nak tahu nama, asal usul semua. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Nurliana Syamimi ataupun orang lebih kenal dengan Mimi. Saya berasal daripada Pahang, menetap di Inasis BSN. Kos pengurusan hospitality. Pengurusan hospitality. Betul. Kita nak tanya sikit, macam mana boleh terjebak dengan Pandan Cendol ni? Macam mana boleh terjebak? Okey, dia bermula bila mana saya jadi JKPS untuk Inasis BSN bagi sesi 23-24. Okey, daripada situ pengetua approach yang RHB Islamic Bank ada nak bagi geran untuk student B40 untuk mulakan bisnes. Dia tawarkan dekat 3 Inasis, BSN, TNB dengan YAB. So untuk BSN dia pilih, pengetua kita pilih Pandan Cendol. Pandan Cendol. So daripada situ dia cakap bermula dia nak pinjam nama je, sebabnya nanti nak cari student lain untuk berniaga. Tapi lepas kita dah ikut training, kita dah pergi semua tu, kita rasa macam okey, tak apalah, saya berminat untuk mulakan bisnes. Sebab sebelum ni pun memang saya bekerja, dah biasa bekerja. Pernah ada pengalaman. Dan dah biasa buat bisnes. Okey. Pandan Cendol ni diberi nama macam Mimi, belum saya panggil Mimi. Boleh. Mimi sendiri yang letak nama Pandan Cendol ataupun pengetua ke macam mana? Dan kenapa dia pandan? Nama Pandan Cendol ni dia daripada HQ sendiri sebab kita ni franchise. So kita ikut je lah. Memang dah nama daripada HQ-nya Pandan Cendol. So kita pun menggunakan je nama tu. Macam orang kata soalan-soalan klise lah kan. Apa dia punya cabaran dalam menghadapi bisnes ni? Lepas tu kita nak alignkan sekali dengan kita punya masa study. Susah ke senang tu? Kalau nak cakap pasal cabaran ni memang banyak sangat buka open table. Banyak sangat cabaran dia. Daripada awal-awal mula kita orang nak mulakan bisnes tu, kita orang berbekalkan modal hanya RM200 je. RM200 je. Sebab geran yang RHB bagi tu dia fully untuk dia bagi dekat HQ. So HQ bekalkan kita orang stok untuk seminggu. Lepas tu kita punya cash dia bagi 200. So daripada 200 tu lah untuk kita rolling modal, beli bahan basah dengan staff saya memang semuanya kita orang tak ada kenderaan. So macam mana ni nak gerak ke sana ke sini, sana ke sini kan. Susah. So daripada situ kita bincang dengan pengetua, minta tolong orang office, kita minta tolong staff-staff dekat office. Kita keluarlah pergi beli barang. Time tu baru nak cari supplier untuk bahan-bahan mentah ni, macam ke sana ke sini. So kat situ dengan first week baru masuk first week SEM 3 time tu. Memang saya menangis lah sebab berlari daripada kelas, pergi keluar ke Changlun cari barang, masuk balik kelas, lari lagi pergi nak open kedai apa semua. So kat situ saya rasa cabaran dia first daripada segi kewangan lah. Sebab modal tu barulah tahu kat situ yang sebenarnya sayur ni mahal. Ya, betul. Sebab tu mak-mak kita bising. Ya. Aku beli sayur, kau kena makan. Lepas tu kita pula buang. Jangan buang dek, jangan buang kat rumah, makan sayur. So kita rasa kat situ macam ya Allah mahalnya kalau nak beli sayur ni sekilo. Macam mahalnya. Lepas tu tapi tak apalah, kita cut cost lah, beli sikit sampailah sekarang kita dah boleh beli banyak-banyak. Alhamdulillah lah. Itu cabaran yang macam awal-awal itulah cabarannya. Tapi kalau daripada segi masa study tu tak payah ceritalah. Awal-awal tu memang tidur 2-3 jam je lah. Balik kerja pukul 12. Dah siap closing apa semua pukul 12. Time tu lah kita baru nak mandi. Nak kira sale lagi. Nak key in data. Lepas tu nak kena senaraikan esok nak kena beli apa. Apa semua. Nak order barang lagi. Lepas tu baru nak makan. Time tu lah kita nak siap-siapkan diri, nak buat assignment apa semua. So biasanya tidur orang pukul 4, pukul 6 dah bangun untuk kelas. Orang kata struggle lah. Memang struggle sangat-sangat. Lepas tu dengan kita, bila dah ada bisnes ni, kita ada satu perasaan yang macam pergi kelas tu, kita nak jaga image lah. Orang cakap
takkanlah budak ni ada bisnes tapi pergi kelas tidur. Betul. Memalukan sangat. Orang itu yang orang tengok tu. Orang tengok owner dulu. Orang tengok owner dulu. Orang macam budak ni tidur ni kat kelas. So struggle lah ya. Boleh tahan. Ke dia jaga kedai? Macam tu boleh ke dia jaga kedai? Ni dah bisnes okey, study ke laut. Macam tu pula. Macam tu pula. Pandangan orang lah kan. So macam kat situ susah lah sebab kita nak kena jaga, tak nak tidur dalam kelas, nak perform study lagi, nak perform business lagi, nak jaga perut staff 5 lagi staff kat bawah kita. Cakap pasal perut staff, macam mana recruit semua staff tu? Recruit korang panggil ambil kerja betul lah recruit tu. Okay, alhamdulillah saya dikelilingi dengan kawan-kawan yang baik. So saya recruit semua kawan-kawan saya. Kawan pun sudi membantu. Bagus, orang kata kawan syurga lah. Waktu dapat tahu yang saya nak buka bisnes apa semua, dapat tawaran, dia memang dah offer dah diri dia orang nak bekerja. Okay. Aku nak, saya nak juga nak. Tak payah nak ambil orang lain. Dia baju hijau dah ni. boleh. So kat situ kita macam kawan-kawan kita lah yang kerja. So setakat ni masih kawan-kawan yang bekerja tu. 5 staff tu semuanya kawan-kawan. Kita tak ambil staff lain lagi. Sayang nak buang staff dari syurga. Ya betul orang kata kan. Betul. Okey, cakap pasal cabaran juga. Okey, impak lah macam baru nak buka bisnes tu. Macam mana penerimaan orang lain, sebab orang kata cendol ni benda biasa. Bukan betul? Kat luar pun ada cendol. Lepas tu dekat dalam UUM ni banyak student yang dah buka bisnes tau. So orang kata persaingan tu macam mana? Faham? Okey, kalau daripada segi penerimaan student tu, first week kita meniaga, kita orang kena kecam ya kat convention. Kena kecam kat convention korang. Kena kecam. Kita orang kena kecam dekat. Kita orang gatal tangan nak pergi search. Gatal tangan nak pergi search, lepas tu dapat tahu kita kena kecam dekat convention sebab orang cakap, alah, mi goreng mamak apa tahu tak ada. Alamak. Tak sama macam mamak pun, ni lebih kepada mi kicap orang cakap. Okey. Kita pun macam, ya Allah, macam mana ni? Okey, tapi tak apalah, kita ambil benda tu sebagai cabaran lah untuk side, next step. Positive side dia, kita pun try improve. So setiap kali kita serve customer, kita tanya, awak beli mi kita okey tak? Sedap je, ni. Lepas tu bila SEM lepas, kita banyak dapat interview daripada student untuk diorang punya group assignment kan. So daripada situ juga kita tanya student, awak pernah beli tak mi kita? Awak rasa macam mana? Apa yang perlu saya improve? Memang kita menagih respon daripada semua feedback orang. Kata feedback sebab kita nak tahu betul ke kita ni mi kicap kan. Sampai kita setiap kali masak kita rasa. Masak tu sendiri juga masak? Masak saya tukang masak. Okey, ni tukang masak dia, chef dia. Okey. Lepas tu nanti kita boleh cuba. Kita dah masak-masak, orang cakap, taklah, sedap je. Lepas tu dia orang cakap macam, kita fikir balik, tak apalah, biasalah, tak semua orang suka. Betul. Tak boleh nak puaskan hati semua orang. Dekat orang lain. Maybe antara 50 yang beli, mungkin 2 orang je yang rasa mi kicap tu, 48 lagi suka. Betul. So kita macam, tak apalah, go on. Orang pun rasa okey je, kita teruskan. Sebab ramai yang suka daripada tak suka. Betul, okey. Itu alhamdulillah sangat bagus. Positif lah. Kalau macam dari segi persaingan pula, sebab banyak kedai kan dalam UUM ni? Kalau dari segi persaingan, saya rasa tak tersaing setakat ni. Wah. Mentaliti yang kita perlukan. Sebab saya rasa macam semua orang ada rezeki masing-masing. Lepas tu kedai sebelah kita tu jual ayam goreng. So macam, ya betul, saya pernah pergi juga. Complete each other lah. Macam kita jual mi, awak jual ayam goreng. So orang beli mi, beli ayam, makan sekali. Macam tu lah. Okay. So kita tak terasa pun ada persaingan ke apa. Walaupun orang cakap, alah mi, dekat kafe ada mi. Tapi kita ada peminat tersendiri. Betul. So orang setakat ni kita tak adalah rasa macam, orang tu nak bersaing dengan aku ni, orang tu nak caras tutup periuk nasi aku ni. Tak ada. Kita sama-sama naikkan bisnes sama-sama je. Sampaikan bila kita SEM ni, kita decide untuk besarkan kedai lagi. Ada student approach kita, dia nak sewa tapak sebelah. So kita collab. So sekarang Pandan Cendol dah collab dengan Ali's Fried Chicken. Dah so collab korang, jangan lupa kita cuba dah ada datang. Kolaborasi bersama dengan Ali's Fried Chicken. So dekat situ pun kita tak terasa tersaing. Kita rasa macam, okey, boleh je, niaga je. Kita boleh dahulukan modal, korang nak modal, kita boleh kita boleh dahulukan modal, korang nak tempat, kita boleh sediakan tempat. Macam itulah, sebab kita faham perasaan student-student yang suka bisnes. Lagipun kita nak capai KPI PPKS dengan SEDI, dia nak lahirkan ramai lagi siswa trainer. Betul. So tu salah satu inisiatif kita lah, membantu mana yang kita boleh. Okey. So ni macam
Tiba-tiba pula panggilan Banyak alam. pula bunyi dia. Panggilan alam. Okey. Orang kata Mimi kan, apa yang Mimi belajar tentang bisnes ni yang tak diajar oleh orang kata secara formal lah, yang Mimi belajar based on pengalaman. Apa orang kata pengajaran dia? Pengajaran orang kata macam tu. Pengajaran yang first saya rasa yang memang tak ada lah kita belajar dalam kelas, pengurusan emosi. Okey, betul. Tak itu ada. Kita dalam kelas tak ada lecturer nak masuk nak marah-marah kau ni macam ni. Tak ada. Lecturer just ajar by book. Tapi pengurusan emosi ni saya rasa kalau kau betul-betul jadi businessman ke businesswoman ke, selagi kau tak buat, kau boleh cakap. Kau boleh cakap, tapi sebenarnya once kau dah duduk kat dalam tempat tu, kau dah buat dah benda tu, kau akan rasa macam mana kau nak uruskan emosi bila kau lah ketua, kau nak jaga lagi anak buah lagi 5, kena pressure lagi dengan orang sekeliling, customer datang maki-maki, customer datang marah-marah. Selagi apa yang saya boleh cakap, kalau korang betul-betul minat untuk bisnes ni, try dulu. At least korang try bekerja dengan F&B lah. Saya rasa benda ni yang memang F&B memang paling banyak lah. ajar kita F&B lah. Korang try dulu, pergi kafe ke, pergi mana ke, korang kerja, lepas tu baru boleh buka bisnes sendiri. Sebab daripada kita bekerja tu, kita akan kutip pengalaman-pengalaman. Dari kedai ni, kita dah faham. Oh, macam ni rupanya nak urus stok bagi tu. Oh, macam ni rupanya nak jimat. Oh, macam ni nak cari supplier. Tak dulu main ni, duit licin habis. Macam mana nak saving, macam mana nak tu. Macam tu lah. Saya rasa benda tu lah, pengurusan emosi tu susah lah. Memang memang kita tak belajar kat kelas benda tu. Okey. So masa macam orang kata pengalaman pernah kerja kan sebenarnya? Betul. Pengalaman tu macam mana? Ada tak membawa ke arah bisnes ni? Sangat membantu. Sebab saya kerja daripada saya umur 11 tahun, darjah 5. Kerja sebagai apa? Boleh kita tahu? Yang tu saya dah start tolong mak saudara saya berniaga dekat tepi jalan, jual goreng pisang. Maksudnya dalam diri tu memang dah ada orang kata jiwa bisnes lah. Betul. Sebab waktu kecil-kecil saya selalu ikut ayah saya hantar arwah wan saya pergi pasar berniaga. So macam saya rasa sebab saya selalu nampak kot benda-benda tu. So saya jadi macam dah terbiasa kan. Terinspirasi. Betul. Lepas tu saya dah start kerja kedai makan, tolong apa semua tu. Saya setiap kali kerja, saya akan tengok cara bos saya handle customer, dia handle stok dia macam mana. Lepas tu kalau macam kita ada macam tertanya-tanya kan, kita tanya-tanya lah juga. So kat situ membantulah untuk saya pergi dekat bisnes saya. Lepas tu saya rasa lagi satu benda yang paling penting, korang memang kena try masuk kat dalam macam JKPS ke, kelab ke apa ke. Bagi saya pengalaman kat situ pun membawa juga. Sangat-sangat membantu. Sebabnya kalau saya tak rasa handle program, kalau saya tak rasa susahnya nak buat meeting, apa semua tu, saya tak rasa saya boleh handle staff-staff lagi apa sebab semua. Ini cakap handle emosi kan. Betul. Lepas tu nak bercakap dengan nak berurusan dengan orang-orang yang lagi atas pada kita, yang jawatan dia lagi tinggi. So pengalaman-pengalaman dekat saya join JKPS tu lah, saya rasa banyak membantu. Faham. Okay, kan orang kata bisnes kan, bisnes sama dengan duit, sama dengan bisnes. Jadi macam mana kalau macam apa isu tentang, ada isu tentang untung rugi bisnes ke, macam mana ke, macam short ke nak bayar staff ke, macam mana? Ada benda tu. Tapi kita tak adalah sampai tak mampu nak bayar staff kita. Cumanya kita rasa macam waktu first month kita berniaga, saya rasa pening gila. Saya ada basic account je. Saya tak ada account saya tak ada accountant khas untuk uruskan duit saya. So saya rasa macam dekat saya catat nilai dia macam ni. Kenapa dekat bank macam ni? Kenapa lebihan dia banyak sangat? Dia bukan berkurang, lebihan. Walaupun kita nak duit lebih, tapi lebih kita macam kita pelik kita pula. Rasa macam ke aku ada tak bayar apa-apa lagi ke? Kita dah risau kat situ. Macam semua orang memang tak akan kacau saya bila hujung bulan. Sebab tahu betapa stresnya saya nak handle account tu, nak kena tally kan apa semua tu. Saya rasa kat situ lah. Sebab duit tu saya rasa macam, even sampai saya dah bulan ketiga saya berniaga pun, still ada duit lebihan. Alamak, saya masih tak tahu duit lebihan tu kat mana. Tapi dah habis dah kira semua. Habis dah. Dah habis perawatan sampai kering dah. Sampai saya dah pergi rujuk dengan HQ pun tanya, sistem ni macam mana? Kenapa tak sama ke sistem yang salah? Nampak tak? Kita tak nak salah. Kita tak nak salah. Kita perempuan memang tak nak salah. Kita perempuan memang tak nak salah. Ke sistem yang salah? Lepas tu HQ cakap lah,
sistem ni sebenarnya tengah dalam fasa percubaan lagi. So maybe sistem salah. Okey. Memang betul lah niat firasat perempuan tu. Pasal kita pun macam okey tak apalah kalau macam tu. Tapi setakat ni macam daripada segi kekurangan duit nak bayar gaji staff apa tu tak adalah. Cuma kita agak terkesan bila universiti ada event. Contoh PESCON. So macam sale kurang lah. Betul. Sebab biasalah banyak vendor luar kan. Student akan pergi kat vendor luar apa semua. Tapi kita okey je. Okey je. Orang kata adat dalam berniaga. Betul ada pasang surut dia. Betul. Sama jugalah dalam kehidupan kita. Betul. Borak-borak yang tekak kering pula. Apa kita cuba minum dulu? Boleh. Kita ada Rockstar Coffee kat sini. Tapi Rockstar Coffee bukan sebarang kopi. Saya minum coklat je. Tapi kalau korang yang minat kopi, korang boleh pergi kedai dia dekat Bank Islam ni belakang dia. Okey, kita cuba dulu. Bismillah. Oh sedap. Padu. Saya minum flavor coklat strawberry. Saya minum coklat pun memang coklat dia rasa macam coklat mahal. Dia tak rasa tawar ke apa? Betul. Walaupun ais dia dah cair tapi dia korang rasa boleh tengok dia balance. dah berpeluh-peluh dah tepi ni. Ais memang dah cair dah. Coklat strawberry tu, coklat dan strawberry dia memang ngam lah. Sampai sekarang rasa padu kat tekak. Sangat bagus, sangat rasa manis. dia memang melekat. Melekat. Kalau orang kata tiba-tiba Allah ngantuk lah nak buat assignment kan. Betul, boleh pergi kat sini. Boleh pergi sini. Kalau tak boleh pergi, kita ada pandan cendol juga. Semua kita ada. Tapi pandan cendol tu tak awal sikit lah. Alamat tu tak awal pula. Kalau nak lewat-lewat pergi sini. Rockstar Coffee. Kita ada kopi, bukan kopi juga. Kalau rasa lapar juga, kita ada makanan juga. Rockstar Coffee dia jual makanan juga. Okey, seterusnya kita sambung lah ya. Sepanjang berapa tahun dah kita nak tahu buka bisnes ni? Tak sampai setahun. Bisnes tak sampai setahun lagi. Alamak, tak sampai setahun. Tak sampai setahun lagi. Kita bermula 13 Jun. 13 Jun. Ni baru bulan ke... Kalau ikutkan baru bulan ke-4 kot. Macam tu lah. Bulan ke-4 tak lama tak? Baru lagi lah. Sebab hari tu cuti semester kita tutup. Okey. So, baru berniaga 4 bulan. Tapi saya rasa macam okey dah. Banyaklah benda yang dah improve berbanding dulu. Walaupun orang kata, bila orang lain dengar lah, orang kata 4 bulan, kejap je. Tapi kita yang alami ni, kita rasa lama. Saya nak tahu, sangat. ada ke momen-momen yang tak dapat dilupakan lah? Yang tak dapat dilupakan ada. Customer datang kat kita, tanya, Akak ada jual santan je tak? Santan je? Kenapa jual santan Dia tanya, Akak ada jual santan je tak? Kita nak beli santan je. Kenapa? Lepas tu kita cakap lah, kita tak jual. Sebab santan kita memang dah campur dengan cendol. Faham. Lepas tu dia cakap, ya ke? Okey, tak apalah. Lepas tu ada tu kita dah tutup kedai dah. Memang dah nak balik dah, pegang beg dah. Akak jangan tutup lagi, kita nak beli telur sebiji boleh? Sebab dia tahu kita dia nak jual asing-asing. Dia nak beli asing-asing. Tapi kita jual dah masak. Tapi sebab dia tahu kan kita jual mi. So dia minta, Akak boleh tak nak beli telur je sebiji? Okay. Kita ni kesian lah faham student ni tak nak makan Maggi kan. Kita jual lah kat dia. Ambil lah. Memang sampai sekarang ke memang ada jual telur saja? Kalau orang minta. Tak, kalau korang datang. Korang jangan datang untuk beli telur je. Tolong jangan. Kedai ni menjual pandan, cendol dan jual mi goreng. Dia tidak menjual telur korang asing. Jangan minta nak beli telur sebiji, 2 biji. Tak ada. Tak ada kalau tak pergi kedai. Tapi sebab kadang-kadang kita kesian tengok customer. Betul. Ada tu yang datang mungkin dia tengah diet kot, nak cut sugar. Okey. Akak saya nak beli cendol tapi tak nak gula. Nak cendol je dengan topping. Kita cakap lah, okey boleh. Tapi nanti dia akan masin lah sebab gula tu kan santan tu kan ada garam. Betul. Tak apa. Dia minum depan kita dia cakap, masin anjir. Kita macam kita dah bagi tahu yang benda tu masin tapi sebab dia nak juga kan. Kita cakap tak apa boleh tambah. Kita tambahkan gula. Tak jadilah kat sugar. Tak jadilah dia kat sugar. Sebab tu kita cakap jangan memandai-mandai minum cendol tak ada gula. Orang kata kalau tak ada ilmu tu ikut je owner tu. Ikut je. Mungkin boleh minta akak nak less sugar. Betul. Boleh ada less kan? sugar. Boleh. Boleh. Kita Siapa bagi. yang nak extra manis ke, nak kurang manis ke, kita boleh je ikut benda tu. Tapi janganlah minta macam mana dia boleh terfikir nak buat saya macam tu. Saya pun tak tahulah. Tapi memang sepanjang kita orang berniaga tu banyaklah perangai-perangai customer ni kan. Pelik-pelik macam tu. Random sangat. Datang kedai kita, Akak nak Nescafe Ice satu. Kita cakap lah kita tak ada jual air. Adik saya jual cendol. Dia memang pelik-pelik lah customer kita. Kita rasa macam nak marahkan customer. Kita layan je lah. Tak ada. Ada tu yang cendol kopi kan. Boleh tak kalau bancuhkan saya kopi susu? Saya tak tahu. Dia cakap dia tak minum cendol.
saya bancukanlah air kopi susu untuk dia. Oh, okey, adalah dapat adalah juga. Kadang-kadang kalau macam kita kesian sangat tengok, layanlah juga. Okey. Taklah orang cakap kejam sangat kan. Adalah kita melayan customer juga. Betul, Orang layanan kata customer. word of mouth lah. Customer punya mulut ni Saya dia akan risaukan membantu kita bila juga. Kita cakap tak boleh dek, kita tak ada jual ni. Masuk confession. Masuk confession. Akak ni sombong Tak nak Orang nak layan telur pun tak boleh. Orang nak telur pun tak bagi macam tu. Tapi okeylah, okey je. Customer tu walaupun pelik-pelik tapi tanpa customer siapalah saya. Betul. So saya kena layan lah Customer tu yang penting. Betul. So Pandan Cendol. Pandan Cendol ada menjual cendol. Betul. Saya nampak kat sini juga ada menjual mi goreng. Betul. Apa lagi yang Pandan Cendol jual dan untuk next upcoming project ada benda lain lagi ke nak tambah? Setakat ni kita ada cendol. Cendol tu kita ada banyak variasi dia. Cendol jagung, cendol kacang, cendol special. Special tu kita campur jagung dengan kacang. Lepas tu kita ada cendol kopi. Yang tak ada ni hari ni saya bawa cendol kopi. Yang tak ada dekat tempat lain lah saya rasa. Saya tak pernah. Saya tak pernah. Kita boleh cuba ya cendol kopi. Cendol kopi. Saya pun baru first time dengar cendol kopi. Macam mana? Dekat HQ pun tak ada cendol kopi tu, tapi waktu pergi training kita inovasi cendol kopi tu untuk bawa khas ke UUM. Adakah Pandan Cendol di UUM punya franchise ni yang pertama mengeluarkan cendol kopi? Dah patent kan ke belum? Yang tu saya tak tahulah HQ kan macam mana, tapi setakat ni cendol kopi memang ada kat kita je lah. Wah, nanti kita boleh cuba. Mungkin sebabnya sebab saya coffee lover kot. So saya memang nak saya ada. First time dengar cendol kopi. Tapi sedap. Customer-customer kita yang datang. Itu yang orang tak minum cendol tapi nak kopi je. Itu yang tiba-tiba dia minta nak kopi susu tu. Lepas tu customer kita lepas tu selain pada ni kita ada air batu series, kita ada ABC air batu campur ataupun ABJ air batu jagung. Okey. Kalau macam tak suka minum ABC, kita ada ABJ. Lepas tu untuk makanan kita ada mi goreng, Maggi goreng dengan ramen. Ramen kita tu tak sama walaupun ada customer yang cakap, "Alah ramen ni kat bilik boleh buat." Depan kita dia cakap macam tu. Takut. Tak apalah depan-depan. Tapi kita macam tak apalah kan. Ramen kita tak sama sebab kita ada guna bahan lain yang buatkan rasa dia lain sikit. Bahan tu apa? Secret recipe ke? Secret recipe korang kalau tak nak boleh. rasa Datang Pandan Cendol. Datang Pandan Cendol dekat mana? Dekat Inasis BSN. Okey. Lagi macam orang kata tambahan menu lain ke? Tambahan menu lain setakat ni tak ada lagi. Tapi mungkin nanti kita next SEM kita akan bawakan cha kuih tiaw. Cha kuih tiaw. Saya suka. Saya boleh datang. Customer semua macam akak kuih tiaw ada. So maybe next SEM tengok macam mana. Orang kata kalau goreng-goreng pelengkap dia kuih tiaw. Betul. Macam tu. Betul. Dia selain kena ada ni kena ada kuih tiaw juga. Betul. Okey, kita cakap pasal bisnes, apa semua persaingan semua kan. Kita nak tanya Mimi. Apa pandangan pendapat Mimi tentang bisnes owner dekat sekeliling UUM yang baru nak membuka, nak merangkak lah orang kata. Nak mencuba. Pada pandangan saya rasa macam kalau korang rasa susah, ya saya faham sebab memang susah. Saya tak nafikan. Betul. Memang susah, tapi satu je saya nak cakap. Kalau nak buka bisnes, kena ada orang cakap disiplin dan jati diri yang kukuh. Betul, untuk pastikan bisnes tu konsisten. Sebab akan ada hari yang mana korang dah baring kat katil, korang rasa macam ya Allah malasnya nak gini Penatnya macam tu. Tak nak lah, letih lah. Lepas tu kalau ada hari-hari yang korang ada cabaran ataupun biasalah kita kan manusia. Betul. Ada hari letih, entah gaduh dengan boyfriend, entah gaduh dengan kawan. Emosi tu, lepas tu lagi kita rasa macam aku tak nak pergi berniaga hari ni. Aku tak nak buka kedai. Tapi sebagai business owner kita kena fikir berapa lagi perut yang perlu kita penuhkan selain daripada perut kita. Kita mungkin okey, tapi kalau kita tak buka kedai, staff-staff kita tu nanti nak makan apa? Kita kena fikir juga. Kita macam lebih kepada kena memikir perasaan orang lain lah. So, untuk jadi business owner ni hati kena kering lah. Saya boleh cakap macam tu je. Sebabnya kalau customer marah kita, orang lain-lain luar marah kita, staff kita buat perangai, siapa yang nak dengar keluh kesah kita? Kita je lah. Macam tu. So, boleh buka bisnes. Saya amat-amat menggalakkan sangat.
Tolonglah buka bisnes banyak-banyak lagi kat UUM ni. Buka lagi. Buka lagi. Kalau korang nak buka apa-apa, jual je, jual. Jual sampai Peskon panggil semua yang ada dekat UUM. Ya, sampai kan Peskon tu tak ada orang lain. Nama UUM. Tak ada orang lain, student je. Ya, student je. Biar orang tahu, oh UUM. Patutlah orang kata management school. Sebab apa? Dia dah didik student-student dia. Boleh uruskan benda tu. So saya rasa buka je bisnes kalau nak buka. Tapi yang paling penting sekali, carilah support system yang terbaik. Tak kisahlah kawan ke, family ke, cari at least someone, seseorang yang korang boleh nak cerita yang luar daripada bisnes. Sebabnya kalau orang yang dalam bisnes, korang tak boleh nak cerita banyak benda. Dia akan bagi macam, alah, aku tahulah macam ni. Tapi once orang tu luar daripada circle bisnes korang, dia akan bagi pandangan yang fresh, pandangan yang baru, pandangan yang kita rasa macam, oh betul lah, aku rasa boleh lah macam ni, betul lah macam tu. Creative thinking dia lain pula, lain pula. So carilah support system yang terbaik lah, saya cakap. Tak kisah, pilih je sesiapa yang korang percaya. Tadi cakap pasal cendol kopi, macam sedap. Saya nak cuba boleh tak? Boleh, tapi maaflah dah cair. Tak apa, tapi straw di mana? Tadi saya rasa macam ada pula straw dia. Straw di mana ya director? Director ada straw tak director? Tadi saya rasa ada straw director. Hilang pula straw. Kita nak kacau kok cendol kopi. Ya, okey. Kita cuba ya. Ini kita nak rasa mi goreng yang orang kata tak ada tahu. Kita bagi tahu rasa dia macam mana. Tak ada tahu, kita bagi tahu. Cendol kopi ya. Saya first time. Alamak, saya nak cucuk ni, alamak. Saya dah tak hati cucuk. Okey. Kacau dulu bagi... Bawah ni kopi ya? Tak, bawah ni gula. Tapi dia dah campur sekali dah? Dia dah campur dah. Kalau korang beli kat kedai, korang akan nampak dia cantik sebab bawah ni gula, lepas tu tengah ni putih, santan. Dah ada layer yang lain lah. Lepas tu kopi tu nampak flow turun, cantik macam tu. Nanti tolong kamera zoom in, berpeluh-peluh dah ni. Tapi ni dah tak cantik lah. Bismillah. Okey. Saya suka. Sebab saya tak minum kopi sangat. Tapi rasa dia macam balance. Ya, cendol dan kopi tu dia blend in well. So for those yang macam suka cendol dan suka kopi, nak rasa minum ni. Betul? Sebab dia tak rasa cendol yang terlalu kuat, tak rasa kopi yang terlalu kuat, dia balance. Okey? Kita boleh cuba. Mi yang kita tak ada bagi tahu rasa dia macam mana. Tak apa, kita cuba. Menarik kalau korang. macam ni kita bawakan Maggi special. Kalau special dia ada telur mata lah. Kalau yang biasa dia tak ada telur mata. Tapi dalam mi atau Maggi tu pun first step dia memang kita dah hancurkan telur. Faham. Dia menarik macam ni, mestilah orang nak tahu berapa ringgit. Mahal ke? Tak, ni murah je. Mahal ke? Mesra poket student. Ni RM7. RM7 kalau untuk yang special lah. Kalau tak nak telur mata. RM7? Oh, okey. Kalau untuk tak ada telur mata, RM6. Okay. So macam mana? Aisyah rasa okey? Bagi saya okey. Cuma ada student dia macam suka pedas kan, dia minta kita dia macam kurang pedas lah. Dia nak extra pedas. Kalau extra pedas kita akan buat extra pedas lah. Jadi ni korang yang boleh normal request lah yang biasa. Saya nak korang boleh request sebab semacam saya suka pedas mungkin. Sebab Mimi tak tahu lagi kan saya suka pedas betul. Jadi dia tak boleh ikut tekak dia. Kalau dia suka pedas, dia bagi semua pedas. Tak boleh. Dia dengar makan pula. Dia dengar pendapat customer. Okay. Jadi untuk orang yang tak berapa makan pedas, tak berapa boleh makan pedas, korang boleh beli yang biasa je. Yang biasa je. Kita boleh orang kata boleh custom lah. Kalau kat kedai kita tu, kalau korang nak extra bawang goreng, extra apa lagi selalu customer minta, extra limau, minta je. Waktu order tu cakap, akak saya tak nak sayur. Akak saya nak limau lebih. Akak nak sayur jimat kos. Dia memang ada customer yang saya nak mi tu kosong je, saya tak nak sayur. Kalau orang kata minta lebih-lebih ni ada ekstra ke? Kalau setakat macam ekstra limau, ekstra tu tak adalah. Cuma kalau nak telur 2 biji kita tambah RM1 Okey lah, telur pun mahal sekarang. Lepas tu kalau nak mi ekstra, yang tu kita tambah lah. Tapi kalau benda-benda macam tu kita tambah lah. Garnishing dia tu kita accept je. Okey, faham. Boleh je request. Okey, kita tutup sekejap. Macam nak sampai ke penghujung rancangan dah ni. Kita dah cakap pasal Rockstar Coffee. Kita cakap pasal pandan cendol. Jadi, saya nak cakap kat Mimi lah. Apa orang kata, sepanjang perjalanan jadi student apa semua ni kan. Orang kata dah tahu cabaran, dah tahu impak, penerimaan semua tu. Orang nak tahu paling, orang kata
dari segi kita punya internal macam keluarga macam tu, tahu ke macam Mimi balancekan macam study dengan kerja? Sebab orang kata kalau kita nak start ni mesti macam orang kata keluarga kau tahu tak macam tu, ayah kau tahu tak macam tu. Okey, kalau daripada penerimaan family, waktu first saya nak pergi latihan tu, saya nak pergi training dengan HQ semua, memang parents saya tahu, mak saya tahu, ayah saya tahu. Family saya okey je, memang family saya sangat supportive lah. Ayah saya pun selalu transfer duit untuk dia buat infak dekat student, macam tu. Lepas tu memang family besar saya pun dia macam terkejut lah sebab hantar pergi belajar tiba-tiba buka bisnes. Tapi dia orang okey je sebab dia orang tahu saya suka bisnes. Cuma saya agak terkilan sebab arwah mak saya tak sempat nak rasa pun. Tapi dia tahu, yang dia sempat tahu yang saya ada buka bisnes apa semua. Dan cadangannya dia memang bercadang untuk datang ke sini sebab saya jauh kan daripada Pahang. Oh, ya betul. So dia ada bercadang lah untuk datang kat sini nak minum cendol apa semua. Cuma itulah orang cakap umur dia tak panjang kan. So dia tak sempat rasa. Tapi yang lain-lain dia okey je. Dia orang macam supportive lah. Family saya sangat supportive. Alhamdulillah. Betul. So far okey lah sampai sekarang. Sampai sekarang pun dia orang macam okey je. Kalau balik tu mesti dia orang tanya, lepas tu ni balik berapa lama? Kedai nak cuti berapa lama? Macam tu lah. Dia macam lebih risaukan kedai. Kedai nanti nak cuti berapa lama? Sabar dulu, saya nak belajar dulu. Tapi kita saya balance. Okey je. Okey. Wah, okay, kita dah sampai penghujung rancangan lah. Itu kisah sebalik pandan cendol lah. Betul. Kita tahu owner dia macam gini. Ini owner dia kalau tak kenal. Dia dah pakai baju pandan cendol lah. Saya pun dah sama. Warna hijau dah sama dah ni. Orang kata cendol ni bukan sekadar cendol biasa-biasa. Datang dulu. Baru rasa. Baru dapat. Mi goreng ni bukan apa? Mi goreng tu bukan sekadar tahu, tak ada tahu. Rasa dulu baru tahu sedap ke tidak. Apa-apa pun all the best lah ya. Okey, terima kasih. Untuk semua perjalanan. Lagi berapa sem lagi nak habis ni? Berbaki 4 sem. Berbaki 4 sem lagi. All the best lah. Okey, terima kasih. Terima kasih juga Aisyah sudi jemput kita. Sama-sama. Aisyah dan tim Nasi Lemak Studio. Okey, kalau korang suka video-video macam ni lagi, jangan lupa like, follow dan share Nasi Lemak Studio X Rockstar Coffee, okey? Mana tahu dekat UUM ni korang pula next studentpreneur yang kita boleh panggil, okey? Jadi saya Bancil, kopi atas meja. Peace. Bye-bye. Assalamualaikum.